Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi untuk pagi ni, aku nak buat kita nak study lah berkaitan dengan server. Ya. Now untuk server ni, untuk first part ni aku akan buat berkaitan dengan Ubuntu server lah. Okay. Aku rasa maybe aku takkan buat Windows server sebab aku rasa apa boleh je Windows server. Cumanya Ubuntu server ni je lah yang susah sikit kan. Okay. So untuk video Ubuntu server hari ni, agenda kita hari ni is kita nak buat latihan yang biasa-biasa saja, just untuk nak ingatkan balik basic-basic ni, So untuk lab kita hari ni, untuk agenda kita hari ni dalam kanan, kita akan buat 3 folder, iaitu folder assignment, folder lab dengan folder lab 2. Lab 1 dengan lab 2 lah. Okay, dan kita juga akan buat file, 4 file lah, 1, 2, 3 dan 4. Okay, dan beberapa komen yang kita akan pakai juga iaitu yang ni lah. Okay. So yang ni je kita akan belajar video kita pada hari ni. Okay. So dekat dalam Ubuntu server ni aku dah buat sikit. Okay, aku dah buat assignment semua ni. Okay. Dia basic ni, aku sampai boleh buat ni. Okay. Tapi basically kita akan go with the flow lah. Okay, kita akan buat semua benda ni. Okay, dan kita akan tengok balik lah. Kita akan refresh. Kita akan refresh balik, kita tengok. Kita boleh ingat balik lah. Okay. Baik. So, sekarang ni kita punya main point is kita nak buat directory macam ni. Okay, kita nak kena ada dalam folder assignment ni kena ada 3 benda ni. Ni, yang ni dan yang ni. So jom kita buat. Okay, sekarang ni kita duduk dekat home directory tau. Okay, nak tahu macam mana kedudukan ni, kita tekan pwd. So sekarang ni kita duduk dalam directory /home/nama user kita lah. Okay, kalau kita nak masuk ke dalam, kalau kita nak tahu dalam kita punya file explorer kita ataupun directory kita ada folder ataupun file apa, kita boleh tekan ls. Dekat situ dia akan muncul assignment. Okay, kalau dia warna biru, tu tandanya dia adalah folder. Kalau dia file, tak silap aku, dia warna putih tak silap aku. Okay. Okay. Sekarang ni, kita duduk dekat directory, nama aku lah. Okay, kita tak duduk lagi dalam folder assignment. Macam mana kita nak masuk dalam folder assignment? Cara dia kita menggunakan cd. Okay, cd assignment. So kita akan masuk dalam folder assignment. Okay. So kita dah masuk dalam ni kan, tak percaya? Nampak? /home/assignment. Okay. Now, dalam kita dah masuk dalam assignment. Sekarang ni kita kena buat 3 benda ni. Okay. 3 benda ni. So jom kita buat. So nak buat file, kita akan buat dash readme.txt. And then kita akan buat 2 folder, mkdir lab 1 dan lab 2. Yang ni kita boleh buat terus. Nak buat satu-satu boleh, tapi selalunya nak mudah kita akan buat 2 terus serentak. So dah siap, kita akan buat list dan dia akan muncul 3 file yang kita buat tadi. Macam aku tunjuk, file warna putih, folder warna biru. Okay. Now kita tengok apa pula. Okay, dalam lab 1 ni kita buat 3 file, iaitu task 1, task 2 dan task 3. Okay. So jom kita buat. So macam mana? So kita sekarang ni nak masuk ke dalam lab 1. So command dia cd lab 1. So sekarang ni kita duduk dalam kedudukan lab 1 lah. Dan dalam ni kita kena buat 3 file, iaitu task 1, kita buat task. Okay, ni task1.txt, task2.txt, task3.txt. So dia akan muncul 3 file, kita boleh buat serentak. So bila kita tunjuk ls, dia akan muncul 3 file di dalam ni. Okay. Yang ni basic-basic sajalah. Okay. Nanti kita akan pergi yang lebih advance sikit lah, macam buat group, buat user semua tu kan. Nanti kita akan access. Okay. Okay, so directory ni dah siap. Okay. Sekarang ni kita dah pakai command ni, dah pakai command ni, dah pakai command ni, dan dah juga pakai command ni. Sekarang ni kita nak buat pakai command nano. Nano ni ialah sebuah command di mana kita nak ubah inti ataupun isi konten dalam sesebuah file tu. So aku bagi contoh. Kita nak tulis macam tulis beberapa perkataan lah dalam file task1.txt ni kan. Okay. Macam mana nak tulis is kita buat nano task1.txt. So dalam ni dia muncul sebuah window, sebuah pop-up di mana kita nak tulis apa-apa saja kita boleh tulis. Contohnya saya suka server. Apa lagi?
server shock. Contohlah buat macam tu kan. Walaupun server pun tak ada lah shock mana sangat kan. Okay. So, bila dah muncul nano macam ni, untuk nak savekan dia, kita kena buat Ctrl O, iaitu enter lah. Dan Ctrl X untuk nak keluar. So, bila dah ni semua, kita buat Ctrl O. And then kita just enter sahaja. Ctrl X. Okay. Aku perbetulkan sekali lagi ya. Ctrl O ni untuk kita nak save. Nak save yang ni. Enter tu sebab bawah tadi tu dia suruh kita save nama file kita lah kan. Dia nak save lah. Okay, so kita kena buat 3 benda lah. Ctrl O. And then tekan enter. And then tekan Ctrl X untuk kita nak keluar. Untuk dia muncul komen macam ni lah. Okay. So, bila dah jadi macam tu, kita boleh macam biasalah buat ls. Dan akan muncul task 1, task 2, task 3 kan. Okay. Kita clear kan. Okay. Kita dah tulis server shock apa semua tadi tu kan. Macam mana kita nak bagi dia muncul content yang kita dah tulis tadi tu. Dengan cara kita buat cat task1.txt. So, kita cuba buat. Cat task1.txt. So, dia akan muncul saya suka server dan server shock. Macam yang aku tulis tadi tu. Okay. The next one is rm-r. Okay, yang ni kita nak buang file dan folder lah. Okay. So, kita sekarang ni duduk dekat directory /home/nama aku /assignment/lab1. Okay, dan dalam lab1 ni kita ada 3 file. So, kita nak kembali balik ke home directory. Okay, nak mudah, selalunya orang akan guna cd ... Okay, dan maknanya kita akan undur ke belakang sebuah directory kita. Ataupun kadang-kadang orang guna cd and then kita guna hak ni. So kalau check pwd, kita akan terus kembali ke original asal lah. Ataupun nak guna c _ tadi pun boleh juga, tak ada masalah. Cumanya kalau kita terus nak kembali ke home directory, kita boleh pakai cd dan dash macam ni saja pun boleh. Okay. Sekarang ni kita nak buang directory kan. Kita nak buang directory, kita nak buang file semua tu lah. Okay, sekarang kita check list. Ada folder assignment. Okay, kita masuk dulu folder assignment. Dalam folder assignment ni kita ada folder lab 1, lab 2 dan juga readme.txt. Okay, aku nak buang readme.txt tu dengan cara kita menggunakan rm readme.txt. So, dah berjaya dibuang. Itu kalau kita nak buang pakai rm. Kalau kita nak buang folder, kita pakai rmdir. Rmdir lab 2. So, kita ls akan muncul lab 1 sahaja. Okay. So, bila dah muncul macam ni, kita nak buang lab 1 terus. So, kita kembali ya. Okay. Rmdir. Dekat bawah ni dia ada muncul rm-r, iaitu di mana dia nak buang semua folder terus. Okey, sebab kadang-kadang ada setengah condition kita nak buang folder tu tak boleh sebab dalam folder tu ada file, folder semua kan. So dia tak bagi buang. Contohnya macam dalam lab 1 ni kan ada ada macam-macam folder tu kan. Sorry, masuk ke dalam assignment ni ada folder lab 1 dan dalam lab folder 1 ni ada yang ni. Faham tak? Okey. So yang ni tak ada lah, kita buang ni. Okey, kita buang. So, dalam folder assignment ni ada folder lab 1. Dalam folder lab 1 ada file. So, kalau aku cuba buang cara normal, aku rasa tak boleh. Aku cubalah. rmdir assignment. Okay, tak boleh. Sebabnya dia kata directory not empty. Sebabnya dalam tu dia ada folder. Okay. Kecuali lah kalau folder tu kosong, kita boleh buang. Tapi dalam isu ni, dalam folder assignment tu ada folder lab. Okay, so tak boleh nak buang sebab dia diisi. So, macam mana kita nak force buang dia? Kita nak force remove dengan cara rm-r. Okay, rm-r assignment. Okay, nak remove assignment. Oh, rmdir /r assignment. Macam ni. So, aku typo. rm-r assignment. Okay. So, bila rm-r ni berfungsi sebagai kita nak force remove dia. So, bila kita tekan ls, folder assignment tu tak ada dah. Ya.
So macam tu lah. Jadi itulah latihan kita pada hari ni. Simple-simple saja agenda kita. So nanti untuk next video aku maybe akan buat user, buat group apa semua tu, lepas tu buat write execute, ataupun aku maybe akan buat separate video lah. Sebab benda tu lama tau. Benda tu aku pun tak master lagi benda tu. So itu saja video kita pada kali ini. Jadi sekian, terima kasih.